Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni first job kita melala daripada Kinara ke Central. Pergi CIMB ni, just drop dekat Merum je. Okay, first job ni. Let's jom. Pick up job kedua. Daripada sini pergi ke Taman Mayang. Oh, tadi first job wallet. So yang ni job cash RM15.90. Belen lah dua-dua, satu cash, satu wallet. Let's go. Okay, settle job kita. Order kita dah settle. So sekarang nak pergi ke Central untuk hantar yang dokumen tadi. Kita carilah job-job yang masuk KL pula. Let's go. Okay, on the way nak ke Central. Cari satu job pergi Brickfield. Dapat dah lama aku tunggu dia. Dekat 5 minit nak turun. Tak turun lagi. Call pun baru second call baru dia turun. Dah, jomlah. Bye. Okay, order kedua dah settle. So kita pergi ke order ketiga sekarang. Yang dekat sini juga, KL Central. Bye. Order ketiga dah settle. Kita cari order keempat. Jom. Oh, buat tadi. Job keempat bunga daripada Jalan Mahajalila ke Taman Universiti Sipak Jam tu. Dah baik. 5 spare part kereta pergi ke Taman Mayang. Dua-dua PJ. Go. Jom kita drop job keempat sekarang dekat La Triste. Hello Lalamu. Sini boleh? Thank you. Selesai job ke-5. Kita cari job ke-6. Let's go. Drop kat situ. Sekali dapat job kat sini. Pergi Bangsa. Jomlah gerak jap. Jason. Dah settle job. Berapa? 6 Ya, nak balik lah. Ambil duit, terus cabut. Bye. Okey lah. Hari ni aku nak ambil sawal. Ada hal pula ni. Total order atau total job ialah 6. Dan jumlahnya RM71. Okay lah, tapi order sikit slow lah hari ni. Try pula besok macam mana. Okay lah, bye. Jumpa lagi guys.